ajaibnya tentang susu ibu ni adalah susu ibu tu dia akan berubah mengikut usia anak, kesihatan anak dan perkembangan anak itu sendiri. Sebagai contoh, bila anak yang dah makin besar, contoh 4 bulan ke atas, dia dah mula meniarap, berguling dan sebagainya. Jadi mungkin dia punya perkembangan otot semua memerlukan jumlah protein yang lebih tinggi. Jadi senang kata, komposisi susu tu setiap bulan berbeza. Contoh baru lahir, sebulan pertama, 2 bulan pertama, dia akan berubah mengikut fasa usia anak itu sendiri. Dan lebih ajaibnya tentang susu ibu ni, okay, kalori dalam susu ibu itu juga akan bertambah. Kalori ni as we know, dia akan jadikan baby tu boleh tahan kenyang lebih lama lah. Okay, walaupun dia minum same amount. Ataupun saya bagi analogi beginilah. Analogi begini, kita ada 2 pinggan yang dua-dua pinggan ni ada makanan. Okay, dan berat dua-dua pinggan ni 200 gram sebagai contoh. Pinggan yang pertama ni ada buah-buahan dan sayuran saja. Dan pinggan kedua ni kita ada nasi, ada ayam, ada ikan. Okey. So kalau Nazar rasa yang mana akan lebih mengenyangkan, pinggan pertama atau pinggan kedua? Kalau saya personally pinggan kedua lah. Walaupun dia same amount, betul tak? Dan GSIM dia yang sama. Itu analogi dia. Bermaksud setiap kali pertambahan usia anak tu, kalori dalam susu ibu tu dia akan bertambah walaupun jumlah dia sama. Walaupun jumlah kita berikan tu dalam 2 ounce ataupun 2.5. Itulah yang menjadikan anak manusia minum susu ibu ni, dia rasa cukup dengan amount itu sampai dia 2 tahun. Tak sama dengan susu formula. Sebab susu formula ni dirumuskan untuk anak itu mengikut usia dia. Jadi bila pertambahan usia anak, kita kena tambah amount susu formula tu. Kesilapan ramai mak yang bagi susu formula dekat Malaysia ni, dia nak jimat, dia cairkan. Dia cairkan susu. Sebenarnya itu bahaya. Lebih bahaya. Betul. Bahaya sangat sebab saya pernah baca di mana satu artikel tu, susu formula kalau you pergi cairkan sebab nak berjimat ke ataupun macam manalah kan, sebenarnya kalau nasib tak baik kurang, anak boleh maut ya. Betul. Bukan isu yang kecil sebenarnya. Betul. Dia boleh menyebabkan. Follow to know more update about us.